Boleh kenalkan nama and tinggal kat mana? Assalamualaikum. Nama saya Nordila binti Maskun daripada Ulu Tiram, Johor. Okey, so dengar kata ada masalah kesihatan yang teruk. Boleh share tak? Sebelum ni daripada tahun 2000 Kak Lila pernah kena bawasir berdarah. Masa tu memang sangat teruk dan sangat takut nak masuk toilet. Sebab bila kita masuk toilet tu memang masalah lah. Macam-macam ekspresi muka dia time tu. Memang sakit. Darah je keluar. Berapa lama tu? Tahun 2000, lepas tu sampai tahun 2015. Dan tak ada try apa-apa pergi jumpa doktor ke? Sebelum ni ada pergi jumpa doktor. Doktor ada bagi macam ubat untuk kita lembutkan najis. Lepas tu ada macam bagi pil macam peluru tu sumbat kat kita punya tempat nak buang air besar tu kan semua kan. Lepas tu ada minum air semua pun tak jalan. Still tu juga. And then puasa pun masa tu dah mula terkeluar dalam 5% lah. And then doktor memang suggestkan kita ni lah cari suplemen. Tapi memang buat tak dengar je masa tu sebab macam tak teruk sangat kan. Cuma suffer lah. Suffer sebab kita menahan sakit. Okey. Lepas tu macam mana boleh sekarang kata dah baik Alhamdulillah lah dah baik. So macam mana boleh baik tu? Boleh share sikit tak? Puncanya ada cari seorang cikgu tu lah. Seorang kita percaya dia boleh ajar kita buat bisnes. Tak lama tu masa kita mendaftar tu kita dapat sebotol aloe vera gel lah yang botol kuning tu. And then kita cuba dah dapat free kan lepas daftar. So minum lah. Dalam 3 hari tu memang tak membuang. Tapi hari ketiga tu kita dapat membuang. Ya Allah, rupanya leganya tak berdarah. Tu yang terus ya Allah, niat nak bisnes tapi produk memang bagus sebenarnya. Okay. So maksudnya sebelum tu memang tak tahulah ada aloe vera tu boleh settlekan masalah? Memang tak tahu. Kita tahu nak bisnes je. Lepas tu lah memang kita bagi tahu kawan-kawan lah memang bagus produk aloe vera ni. Okay, so apa recommendation untuk orang kat luar sana yang tengah diuji dengan kesakitan? Kak Lila recommend bagi peluang dekat diri sendiri. Contoh macam kita suggest ada kawan sejak kita produk kan. So bagi peluang kat diri kita sendiri, cuba at least dalam masa 3 bulan tu kita konsisten, kita istiqomah guna produk tu. And kalau tak okey, barulah kita pergi ke next suplemen lain ke. Tapi mesti cubalah aloe vera ni. Okey, so ada jumpa doktor tak masa tu? Jumpa doktor. And then doktor pun tanyalah kita makan apa masa tu. Kita cakap aloe vera. And then baru dia cakap, Kak, aloe vera tu memang bagus. Nanti akak bagi tahulah kawan-kawan. Lambat kan doktor tu. Okey, Kak Lila, terima kasih. Okey, sama.